Soalan ni dia begitu spesifik, tapi saya tak perlu spesifikkan dia. Saya baca secara umum saja. Tolong terangkan apa kepentingan hari Hul dalam kehidupan orang Islam. Hari Hul ni secara detailnya saya pun tak mengikuti apa yang dimaksudkan dengan hari Hul, tapi yang saya faham je lah. Maknanya ada hari-hari tertentu yang memperingati hari kematian orang-orang tertentu. Maka diadakan upacara-upacara tertentu sempena mengingati hari kematian orang-orang tertentu. Adapun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia orang kita cuba tengok, untuk orang biasa kita buat untuk mengingati hari kematian, kita buat tahlil kan, tahlil ingati hari kematian. Tapi kalau orang tu dah mati, kita tak ingat pun tentang hari kelahiran dia. Tapi Nabi SAW yang dah wafat meninggalkan kita, kita ingat hari kelahiran dia. Tidak pula kita berbahas tentang hari kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia macam terbalik sikit. Dia ada terbalik sikit. Yang ni kat mak bapak kita yang telah meninggal dunia, kita ingati hari kematian. Tak? Kita dah lupa hari kelahirannya. Nabi SAW yang telah meninggalkan kita, kita tak ingat hari kematian dia, tetapi kita ingat hari kelahirannya. So, itu satu perkara yang perlu dilontarkan agar orang kita berfikir, perlu atau tidak. Sesungguhnya dari sudut Islam, dari sudut agama, sunnah Nabi SAW, praktis Nabi SAW, upacara-upacara Hul seperti ini memang tak dinukilkan di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak pernah menyambut ritual ataupun tak pernah melaksanakan apa-apa ritual sedikit pun bagi mengingati apa? Hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Tidak pernah. Jangan kita mengambil dan memetik hadis-hadis yang bersifat umum tentang wajib mencintai Nabi. Semua kita cinta Nabi dan semua kita wajib cinta Nabi. Tadi kita dah bahas ni. Mana mungkin kita cintai amalan yang Nabi ajar kita tanpa kita cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Mesti bermula dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Baru boleh kita kena cinta, baru seterusnya kita cinta apa yang dia ajar kepada kita. Nampak? Jadi jangan ambil hadis-hadis yang umum seperti ini, kewajipan mencintai Nabi, kemudian Nabi SAW pernah berpuasa pada hari Isnin kerana ia merupakan hari kelahiran Nabi SAW. Sebaliknya, kita kena tengok bagaimana cara para sahabat Nabi melakukan sambutan pada hari tersebut. Apa sambutan yang mereka buat? Sempena kelahiran ke? Sempena hari kematian Nabi, kewafatan Nabi SAW ke? Ada tak hari-hari tertentu? Syiah menyambut hari kewafatan Husain tiap-tiap tahun. Itu Syiah. Syiah memang itu Hul Syiah. Hul ni apa? Hul ni pusingan. Macam kita bayar zakat, ada cukup haul. Macam mana? Saya tak mau spesifik sebut. Siapa-siapa pun, negeri-negeri tertentu, tempat-tempat tertentu ke mana-mana ke, tuan-tuan dan puan sekalian, majlis-majlis seperti ini, kita mudah je. Tak apa. Jangan kita menyebutkan diri nak menghukum mereka gini-gini. Tak. Tetap ke tepi. Cuma kita minta mereka mendatangkan bukti nas, dalil Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktis para sahabat Nabi. Sayanglah kita buat majlis cinta Rasul. Apa bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Buktinya bukan dengan lafaz saja. Selawat ni bukan dengan lafaz cinta, mesti ikut. Sebelum ikut tu mesti kasih dulu kepada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Pada masa yang sama, tak boleh ada rasa berat sedikit pun dalam jiwa untuk menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Pada masa yang sama, tak boleh ada pilihan lain selain apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul.
Ni semua kena ada. Barulah kita boleh beramal dengan baik. Kalau tak, nanti orang buat hole pula lah. Yang ni hole ni, yang ni hole ni, yang ni hole. Jadi soal hole-hole ni tuan-tuan saya nasihatkan, saya akan abaikan. Tak kira lah siapa yang buat sekalipun. Kerana tak apalah nak kata abaikan ke, datangkan dalil dan nas daripada Quran dan hadis bagi perbuatan tersebut. Wallahu a'lam.